Assalamualaikum. Hari ni Abla terjah Bazar KL Night Street yang katanya unik dan juga harga murah-murah di tengah bandar Kuala Lumpur. Jangan tanya resepi, saya tak tahu resepi. Boleh ya? Okey, hari ni Abla nak compare harga makanan di KL dengan Kelantan. Di Seri Rampai. Seri Rampai KL Night Street sebab dulu. Oyster omelette. Bunyi kata sahur oyster omelette. Tapi sini dia boleh makan tau, dia boleh buka puasa. Tapi kita mari ni sebab ada seorang tu orang Kuala Kerai kata Abla kena mari sini. Ni frozen lah. Ni oyster. Ni udang. Dia makan dengan nasi ke? Tak, macam gitu je. Segitu je. Besar. So ada ni kira boleh buat dua lah. Kali cookie dia kita ada boleh add on lah juga. Tak terasa lah. Ya, betul. Oyster dia bila? Kita lepas tepung apa air molek dia masak ni. Okey sikit. Okey ni. Cara goreng dia. Cara goreng lah. Kopi dengan sos dia lah. Ni sos dia macam sos cili biasa lah. Tapi kita ada adjust sikit. Daun sup. Kering tu pun juga player. Lama. Kedua Lama lah. Kau sini. Berat. Buat apa tu? Dia dekat daging Amela. Tak daging. Nasi kerabu kau? Yo, nasi kerabu. Nak tanya nasi kerabu dia berapa ya? Kalau lauk ayam, RM9. Murah lagi alhamdulillah. Kalau daging, RM10 lah. Kalau selain kedai ni jual mana? Sini, Gabung dengan ular dengan Salon. dalam salon ada. Oh. Okey. Bakar. Satu senduk tu jadi ni berapa ya? RM10. Boleh ya. Yo. Kau ni berapa jadi? Kalau tambah ni, Nebla. Neblah ni pilih ya tak silap apa? Okey. Nak tahu harga je. Monyok ni. Betul kaki ni cuba. Yo, betul. Apa yang depan dah? Okey, nasi kerabu kita RM13 je. Starbucks je tiket Beres kak saya beli. Kedai nama berapa? Warisan Tumpat. Warisan Tumpat. Kak Ayah ni Kak Ajar ni. Orang kenal awak ni. Terima kasih. Siapa yang dah 13 ya? Kat sini kata kita ada kuih cara berlauk. Ya. Resepi daripada mana kak? Ni, tu yang tukang masak sebenarnya. Oh, tukang masak dia. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Dia lain color. Ya, basically ini ada resepi daripada dapur kuih jempol. Apa kau jemput? Kuih jempol dan rumah salai Negeri Sembilan dekat Manjung. Okey. Oh, dia letak selepas masak baru letak lauk. Ya, betul. Tengok tu. Ni lauk apa ni? Jangan tanya resepi, saya tak tahu resepi, tanya dia orang belakang saya. Takut. Dia Daging tu direbus. Rebus. Lepas tu kemudian dia sediakan rempah-rempah dia lah. cara berlauk by Megma Kitchen. Abang tahu crispy, ramai orang rasa. Nak flavor apa? Flavor apa? Flavor Ya Bella. Hai Bella. Ya. Dia tahu dah tempe. Dia tahu dengan tempe. Tahu dimakan sebagai lauk ke? Lauk. Dia kudak-kudak. Okay, cheese eh? Okay, cheese. Itu digocok. Ya. Satu buat RM10. Nak naik gambar boleh? Naik gambar boleh. Lighting okey tak? Baru habis RM30. Dua lah. Semua barang sini RM10, RM10 je. Pasta bowl RM6. Ya. Ni tak pilih salah satu. Kau saya buat video boleh bang? Boleh. Kita nak promote kedai abang. Itu mangkuk RM6. Kalau murahnya. Apa ni mesti best seller dah habis dah. Ni best seller budak-budak suka makan kan. So nak tambah lauk, nak tambah ayam. Yalah. Banana pudding original. Okey. Ada banana pudding with brownies and nanti kita drizzle sauce chocolate. Akak bercakap macam Cinta Laura. Cinta Laura. Artis. Orang Bandung. Saya Indonesia. Dalam satu bekas ni ada 150 gram dalam 4 scoop. Balik Kelantan, Kelantan mana? Kejap Kuala Kerai. Kejap lagi. Kuala Kerai. Saya orang Newcastle. Tu. Tak bunyi Kelantan pun. Saya rumah orang Penambang. Yang ni sedap. Big Mac RM4, RM10, 4 pieces. Nah ini. Dia ada sos lah kat dalam. Oh, dia pecah rasa. Macam makan burger lah masa dia. Ya, macam dekat Kundasang tu. Rasa dia macam dekat Kundasang tu. Sayap. Pepes ni apa? Pepes ni ayam.
Mesti pepes paling sedap sebab dia paling sikit. Ya. 5 pieces dah cukup. Ni RM9 boleh? Boleh lah. Ada 6. Boleh lah. Nama dia tu pepes. Nama dia je. Kaki ayam rebus. Yang rebus ini ya. Ya, bismillah. Halo, tak kenal saya. Apa? Okey. kena. Okey. Ni kaki ayam rebus Ya, ni kaki ayam rebus. Dia makan dengan sebagai lauk ke rata macam tu je? Macam tu saja. Harga dia macam mana? Satu set RM11.90, lebih kurang 13, minimum 13 batang. Saya nak satu. Itu wider jadi beratur ya, yang goreng. Goreng punya lah. Ha. Dia kan ambil ni yang goreng. Goreng. Ini rebus. Jom pergi TikTok dekat Alam Kitchen, you tahu saya siapa. Boleh. Heboh. Heboh Food Festival satu tan ya. Oh ya ke? Nak buat video satu kedai ni tak? Malah buat video kedai dia. Saya beli je makan kedai dia. Okey, beres puas hati tak beli. Boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Tapi apa paling menarik sekali oyster tu lah. Oyster dengan ni. Okey. Tahu. KL Night Street. KL Night Street. Di Taman Sri Rampat. Makan dari tak mahal apa 10 ya ni. Murah je. Pakai banyak luah lah. Depan betul-betul dengan old time white coffee Cawangan Sri Rampat dah.